Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pasal apa seluar dia selalu terberetah dekat celah kangkang ataupun dekat bahagian cawat. Okay, so Abi nak jawab soalan ni. Okay, baik. So di depan Abi ni ada satu seluar. Yang ni yang dah Abi potong. Okay. So dia kita tumpukan kepada bahagian cawat. Okay, cawat selalu terberetah kan. Okay, kalau kita beli seluar, contoh Habis nak tunjuk, seluar tu macam ni. Depan belakang dia macam ni. Depan macam ni, belakang pun macam ni. So yang ni barang kalian untuk dia terberetah adalah 99%. Sebab depan dengan belakang dia sama. Okay. Seluar yang selesa pakai, dia takkan cari. Okay. So yang ni bahagian depan dan yang ni bahagian belakang. So jawapan dia, cawat belakang ni dia kena ada lebihan daripada cawat depan, barulah dia selesa pakai. Barulah dia tak terkoyak kan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, bukan sahaja cawat tu yang lebih daripada depan, tapi bahagian bawah dia pun sama juga. So dia kena lebih daripada seluar depan. Okay, baik. So yang tu kita dah rungkaikan. Dan satu lagi, okay, ni untuk bahagian belakang seluar. So dia kena naikkan 1.5, barulah seluar tadi sedap. Baik, Abi nak sambung sikit tau. Nak bagi satu petua lah kan. Kalau kita nak beli seluar, okey, lagi-lagi kan untuk anak-anak ke yang berisi okey, pastikan perempuan lipat dua lagu ni, lipat dua macam ni. Okey, lipat dua. Nampak kan? So apa yang terjadi dekat sini? Ni, yang ni seluar setelah siap dijahit. Okey. So yang ni depan tau, depan. Dan yang ni adalah bahagian belakang. Okey, so seluar yang macam ni baru sedap pakai. Baru tak terkoyak Okay, kalau beli macam ni, nampak tak? Dia memang tak okey. Itulah jawapan dia pasal apa seluar selalu terkoyak. Depan belakang dia sama. Dia tak boleh sama. Okay. Depan dekat sini, belakang, so dia kena lebih lagi cawat macam ni. Okay. Baik, so Abi rasa dah pun menjawab. Okay. So untuk bahagian cawat, kenapa cawat tu rajin terberetah dan rajin terkoyak? Okay. Sebab bahagian belakang dia sama. Okay. So untuk yang sedap pakai, pastikan ada lebihan cawat di bahagian belakang.